Hernia, bonjol yang takkan hilang dengan sendiri. Korang perasan ada bonjol kat tepi perut ke, dekat celah kangkang ni ke, atau dekat pusat, hilang time baring tapi keluar balik time berdiri, atau time buat kerja lah, angkat benda berat ke apa. Itulah dia hernia. Dan dia takkan hilang sendiri. Hernia ni jadi bila dinding otot perut korang ada bahagian yang lemah. Time korang batuk ke, macam saya cakap tadi, angkat barang berat ke, usus atau lemak kat dalam bahagian perut akan terdorong keluar melalui kawasan yang lemah tu. Sebab tu bonjol tu dia keluar, masuk. Dan sebab tu juga dia takkan baik dengan exercise atau makan suplemen. Makanlah suplemen banyak mana pun, bonjol ni tetap ada. Dia continue je kan. Tak ada apa yang boleh tutup balik lubang tu kecuali dengan cara pembedahan. Sebab ini adalah masalah mechanical ya. Ramai yang hold atau tunggu. Tak sakit pun, boleh tunggu lagi. Saya faham. Tapi ini boleh juga berpotensi menjadi masalah. Satu hari, usus yang terdorong keluar tu boleh tersepit. Lubang tu boleh ketat sangat dan tersepit. Bila tu jadi, darah tak boleh sampai dekat bahagian usus tu atau bahagian gumpalan lemak tu. Dalam masa beberapa jam, usus tu berpotensi untuk mati. Ini sangat bahaya. Pembedahan jadi lebih besar, lebih kompleks dengan risiko yang lebih tinggi. Dari hernia yang kecil yang tak sakit, jadi emergency sebab tunggu lama sangat. Kalau kita repair hernia secara awal atau secara keyhole, prosedur kecil dan dapat balik rumah 1 ke 2 hari selepas prosedur. Malah ada sesetengah tempat boleh buat secara balik hari. Datang pagi, operation, petang boleh balik. Kalau repair, kalau kita banding dengan repair time kecemasan, ini lain cerita. Kalau ada bonjol yang keluar masuk dekat perut, jangan tunggu lama-lama. Jumpa pakar bedah dan buat keputusan. Time korang masih ada pilihan. Terima kasih.